Hai korang, buat apa tu? Pagi ni saya baru balik belanja. Yang ni saya baru balik dari belanja, tapi masa belanja tadi saya tak rekod pun. Sebab saya tadi macam lambat juga pergi belanja tu. Dah pukul 8 lebih saya baru gerak dari rumah. Maklumlah budak cuti kan, tu yang lambat bangun tu. Lagipun tadi dekat pasar raya kan ramai sangat orang tau. Dah berapa hari ni saya nampak memang ramai orang. Mungkin sebab duit STR dah masuk, duit Mei Kasih pun dah masuk. Tu yang ada orang belanja. Korang jangan lupa tahu hari ni pasar malam dekat Pekan Nanas, Pekan Sentral. Jangan lupa support kita ayam goreng XL. Tapi hari ni kuih keria tak ada tahu sebab stok keledek saya habis dah. Semalam saya nak beli dekat tempat pakcik tu yang selalu saya ambil keledek tu. Dia kata tak ada, hari Ahad nanti baru ada. Oh ya, hari ni saya nak masak sambal petai sebab tu hari balik dari kampung tu akak saya ada bekalkan saya petai. Petai dah kopek dah. Dia belikan untuk saya dengan akak saya yang kat Rengit. Ni bagian-bagian berat ni panggil lah dia, suruh dia yang angkat. Tadi yang ringan-ringan tu bolehlah saya angkat. Yang ni memang bagian dia je lah yang angkat sampai ke dapur. Yalah, yang ni saya nak masak sambal petai tadi yang saya cakap. Lepas tu ini ikan bilis. Ikan bilis saya goreng dulu. Ikan bilis dah masak. Yang ni pula bekas minyak ikan bilis tadi saya campakkan petai. Saya goreng sekejap petai ni. Tapi jangan terkejut ya dengan cameraman tadi sebab dia terpecik dengan minyak tu yang dia terkejut cameraman saya tu. Okey, petai tu dah masak jadi minyak jelantah tadi saya buang dulu. Lepas tu saya isi dengan minyak baru ni untuk masukkan cili. Sambil tunggu cili ni masak untuk petai nanti ni, saya nak masak ayam masak lemak pula dekat dapur sebelah ni. Yang ni serai saya tumis dulu sekejap sampai dia naik bau. Lepas tu saya letaklah bumbu yang saya tumbuk tadi. Ada bawang putih, bawang merah, halia dengan sebatang cili je untuk elakkan dia pedas. Yang ni dia dah naik bau barulah saya masukkan ayam. Ayam ni saya kacau-kacau dulu sampai dia setengah masak nanti barulah saya letakkan dia air. Kalau dah letakkan dia air nanti saya akan diamkan dia lagi sampai dia mendidih. Nanti kalau dia dah mendidih baru saya letakkan dia santan. Tapi santan ni saya tak letak satu pun sebab saya rasa macam cair sangat kan. Jadi saya letak dia 2 kotak santan. Biasa saya masak macam ni saya letaklah kentang. Tapi tadi saya lupa beli kentang. Jadi ayam je lah dalam dia, kentang tak ada. Sambil nak tunggu ayam masak lemak saya ni siap. Yang ni sambal petai saya dah siap dah. Kalau ditengok-tengok sambal dia ni sikit dari petainya. Macam tak berselimut je petainya nanti ni. Tapi bagus juga macam ni. Tapi biasanya kalau saya buat sambal petai tu sambal lagi banyak. Nanti sambal aja yang tinggal. Petai dah tak ada dah. Okey, sambal petai saya dah siap. Tinggal tunggu ayam masak lemak lagi. Sekejap lagi masaklah tu. Semuanya dah masak, kita minta lah dia makan. Jadi kalau ada apa-apa nanti dia dulu yang kena. Tak adalah, gurau je. Okeylah korang, sampai sini dulu video saya. Jumpa lagi next video. Bye.